drama komedi Jutawan Express musim kedua kini kembali disiarkan di Astro Ceria atau di Astro Prima setiap Jumaat. Bermula 17 Julai 2026, boleh juga stream di Astro Go atau boleh langgan di Soka. Drama dengan 8 episod ini diarahkan oleh Wan Hasliza Wan Zainuddin dan Wan Aulaudin Wan Zainuddin. Terbitan KL Motion Picture Sendirian Berhad. Barisan pelakon utama seperti Rashidi Ishak sebagai Yuno, Eli Mazlin sebagai Yusni, Azhar Sulaiman sebagai Datuk Kadir, Jazzy Falak sebagai Datin Maimun, Bel Ngasri sebagai Amer, Sufi Nur Iman sebagai Yuyu, Samsuri Syahrum sebagai Atuk, Kim Azim sebagai Yazid, serta menampilkan iaitu Azan Rani yang membawakan watak sebagai Datuk Nino, serta Eliza DZ sebagai. Drama ini mengisahkan Yusni dan Yuno telah kembali menjadi jutawan selepas mengalami berbagai masalah pada episod pertama. Namun pada kali ini mereka telah terjebak sebuah pelaburan yang mencurigakan jika berdepan dengan pelbagai cabaran dan dugaan pasangan ini mengalami masalah kewangan. Perhubungan mereka mula retak. Kemudian muncul Datuk Nino dan anaknya Cik Lee. Siapakah mereka? Adakah Yusni dan Yuno serta keluarga akan kekal bahagia atau akan kembali miskin? Jangan lupa menonton Jutawan Express 2.